Berapa jumlah simpanan emas setiap orang patut ada? Pada saya, setiap kita patut letak target untuk ada simpanan emas sekurang-kurangnya 1 kilogram satu keluarga. Sekarang nilainya dah pun sekitar RM465,000. Jika 1 kilogram ini terlalu besar, tuan-puan boleh letak target pertama untuk memiliki sekurang-kurangnya 100 gram pertama sebagai rizab keluarga. Tuan-puan boleh mulakan tabiat menyimpan 1 gram 1 bulan dulu melalui akaun Emascap di Public Gold. Menurut pakar kewangan Tuan Azizi Ali, setiap daripada kita sepatutnya ada simpanan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kekayaan dialihkan ke dalam bentuk emas sebagai benteng terakhir kekayaan kita. Ini kerana emas nilainya lebih terjamin dan tidak terjejas walau apa pun yang berlaku pada ekonomi ataupun politik sesebuah negara. Dan tidak ada siapa yang tahu berapa banyak simpanan yang kita sudah ada kerana emas tidak boleh dibekukan oleh kerajaan sebagaimana aset-aset yang lain. Macam mana nak bermula menabung emas di Public Gold? Tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.